Pernah tak terfikir mesti ada cara yang lebih bijak untuk kita uruskan duit kan? Hari ni kita nak kupas habis-habisan pasal Right Bank. Ini bukan bank biasa-biasa. Ini bank digital pertama kat Malaysia yang guna AI. Jadi kalau korang nak tahu macam mana teknologi teka ubah dunia perbankan, korang memang dah datang tempat yang betul. Alah, kita semua tahu macam mana rasanya kan? Kena beratur panjang, lepas tu nak kena isi borang yang tebal-tebal dan semua proses makan masa berhari-hari. Dunia dah laju gila, tapi kenapa urusan bank kita macam masih tersekat kat zaman dulu? Persoalannya, takkan tak ada alternatif yang lagi bagus? Well, jawapannya dah ada pun. Selamat datang ke zaman perbankan digital. Satu era baru di mana semua urusan kewangan korang boleh settle terus dari telefon. Lupakan terus pasal cawangan fizikal, lupakan pasal waktu operasi. Semuanya betul-betul kat ujung jari. Tak kira masa, tak kira kat mana. Okey, jom kita mula. Apa benda sebenarnya Right Bank ni? Dia bukan setakat bank digital biasa. Yang paling utama yang buat dia betul-betul lain daripada yang lain ialah penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Jom kita tengok lebih dekat apa maksudnya semua ni. Senang cerita, Right Bank ni adalah bank digital hasil kerjasama antara YTL Digital Bank dengan C Limited. Misi dorang ni simple je, nak jadikan urusan bank lebih laju, lebih senang dan lebih bijak untuk semua orang. Seluruh pengalaman perbankan korang tu memang direka khas untuk berfungsi sepenuhnya dalam satu aplikasi yang sangat mesra pengguna. Sekarang kita masuk part yang paling menarik. Apa sebenarnya yang buat bank AI macam Right Bank ni special sangat? Jom kita bongkar satu persatu kelebihan-kelebihan utama dia. Cuba bayangkan ni, Right Bank ni macam bagi korang seorang pembantu kewangan pribadi dalam telefon. Sistem AI dia boleh tolong track perbelanjaan secara automatik, analisis corak kewangan korang dan siap boleh hantar duit guna arahan mudah je. Bijak gila kan? 2 minit. Ya, betul. 2 minit je masa yang korang perlukan untuk buka akaun Right Bank. Bayangkan, dari korang download app tu sampailah akaun korang aktif, semuanya boleh siap dalam masa yang lagi cepat daripada korang bancuh secawan kopi. Inilah baru namanya kecekapan. Sekarang, bab yang semua orang suka dengar, duit simpanan. Bank-bank biasa selalunya bagi pulangan dalam 1.5% macam tu je. Tapi Right Bank, dia boleh bagi sehingga 4% setahun. Ini bukan setakat nombor tau. Kalau kita fikir untuk jangka masa panjang, beza ni besar. Maksudnya, duit simpanan korang boleh berkembang jauh lebih laju. Kad debit dia pun direka untuk jimatkan duit korang. Tak payah fikir pasal yuran tahunan. Kalau korang travel, korang boleh dapat cashback bila belanja kat luar negara dan tak ada charge transaksi antarabangsa yang tersembunyi. Dan pengeluaran kat ATM pun percuma, tapi ada had dia lah. Memang berbaloi. Mesti ada yang tertanya-tanya, selamat ke tak ni? Okey, jangan risau, duit korang dalam tu dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia atau PIDM sampai RM250,000. Plus, app ni guna login biometrik, muka atau cap jari dan ada sistem kesan penipuan real time yang jaga akaun korang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dah rasa macam nak cuba? Jom kita tengok sekejap proses pendaftaran dia yang super senang ni. Bahagian ni akan tunjuk kat korang langkah demi langkah macam mana nak mula guna R-Bank. Proses dia memang ringkas gila. Mula-mula, korang download aplikasi Right Bank, daftar guna nombor telefon. Lepas tu, isi sikit maklumat peribadi. Kemudian, buat pengesahan identiti digital atau eKYC yang ni cuma perlu snap gambar MyCard dengan selfie je. Dan settle. Akaun korang dah sedia untuk digunakan. Okey, tapi macam biasalah kan, tak ada benda yang perfect. So, untuk kita buat keputusan yang betul-betul bijak, kita kena tengok dua-dua belah pihak. Sekarang, jom kita bandingkan kelebihan dengan kekurangan Right Bank ni secara adil. Jadi, jom kita simpulkan. Sebelah pro, kelebihannya memang jelas. Dia pantas, ada AI yang bijak, kadar simpanan tinggi dan banyak ganjaran. Tapi, untuk sebelah kontra pula, korang kena ingat, dia tak ada kawangan fizikal, memang bergantung sepenuhnya pada internet dan yelah, dia masih pemain baru dalam pasaran. Dengan semua info ni, soalan paling penting sekarang ialah, adakah Right Bank ni pilihan yang tepat untuk korang? Mari kita tengok siapa sebenarnya profil pengguna yang akan dapat manfaat paling banyak daripada bank digital macam ni. Jadi, siapa yang paling ngam dengan Right Bank? Sebenarnya, ia pilihan yang sangat ideal untuk freelancer, usahawan digital
dan semestinya generasi muda yang celik teknologi. Ringkasnya, kalau korang jenis yang nak semua benda cepat, moden dan boleh diuruskan dari telefon je, ini mungkin bank untuk korang. Okey, sebagai penutup, jom kita fikirkan gambaran yang lebih besar. Kemunculan bank AI macam Right Bank ni, adakah ini petunjuk masa depan cara kita uruskan duit? Teknologi macam ni ada potensi yang sangat besar untuk ubah lanskap keuangan peribadi kita sepenuhnya. Jadi, macam mana? Kalau korang dah bersedia nak rasa sendiri pengalaman perbankan pintar ni, boleh terus muat turun aplikasi Right Bank. Dan sebagai bonus, jangan lupa ya, guna kod rujukan FNSF masa mendaftar. Selamat meneroka dunia perbankan masa hadapan.